Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Yang berhormat Tuan Presiden Republik Itali, Yang Mulia Ratu Mathilde, Permaisuri Belgium, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada permulaan ucapan saya ini, saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Persatuan San Egidio dan semua yang terlibat dengannya atas keteguhan dan ketabahan mereka dalam memelihara dialog antara penganut agama dan budaya yang berbeza, serta atas usaha mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan sejagat yang bersumberkan ajaran wahyu ilahi dan kitab-kitab suci. Sesungguhnya, anda semua pasti bersetuju dengan saya bahawa konsep keadilan mutlak merupakan asas emas yang menjadi tiang teguh langit dan bumi, dan Allah menjadikannya jaminan kepada hak-hak manusia dalam kesamarataan, kebebasan, maruah, keselamatan, kedamaian, serta persaudaraan sejagat di antara seluruh manusia, tanpa mengira bahasa, jantina, warna kulit, mahupun agama. Dan anda juga tentu bersetuju, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa pengabaian nilai-nilai ini oleh tamadun moden kita, dengan sengaja, telah menatijahkan buah yang pahit. Antaranya ialah peperangan sia-sia yang dipaksakan ke atas bangsa-bangsa yang malang dan miskin, yang tidak mempunyai kekuatan untuk menangkis serangan para penindas berhati batu, yang hilang nurani, yang memperolok-olokkan maruah manusia, serta melanggar kehormatan yang telah Allah larang untuk disentuh dalam kitab-kitab suci dan wahyunya yang mulia. Akibat daripada hilangnya nilai-nilai ini, muncullah krisis ekonomi yang melahirkan kemiskinan, pengangguran dan kebuluran, serta pembahagian dunia kepada utara yang kaya dan mewah dan selatan yang miskin, terbeban dengan peperangan, kelaparan, hutang, penyakit dan wabak. Begitu juga krisis alam sekitar yang berpunca daripada eksploitasi sumber semula jadi, dan krisis politik yang diiringi malah berkait rapat dengan ketegangan, konflik, keganasan, ketakutan, ancaman, keresahan, dan penantian yang menyakitkan, semuanya menjadikan kehidupan penuh kesempitan dan kepahitan. Kemudian timbul pula krisis sosial yang mengancam kesucian agama dan kepercayaan bangsa-bangsa, yang mengganggu kestabilan nilai-nilai agama dan moral, serta menyerang institusi keluarga dan anak-anak, dengan menyebarkan alternatif songsang yang ditolak oleh semua agama dan akhlak, dijijikan oleh fitrah yang sihat, dan bertentangan dengan naluri kemanusiaan yang telah Allah tetapkan sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sesungguhnya apa yang hilang dalam diri manusia zaman ini ialah akhlak keadilan dan kesatsamaan. Ketiadaan nilai ini menyebabkan kekacauan besar dalam neraca penilaian antara baik dan buruk, benar dan salah. Sehingga menjadi lumrah pada hari ini kita melihat kezaliman berselindung di sebalik undang-undang, dan penindasan serta keangkuhan kuasa dipaksakan atas golongan lemah atas nama sistem dunia. Segala tragedi dan pelanggaran kehormatan manusia pula sering dihalalkan atas alasan kepentingan dan matlamat politik. Kita telah melihat pengajaran daripada peperangan yang melanda dunia timur, yang dahulunya aman, bagaimana ia bermula dengan nyalaan kecil, namun membawa kepada rangkaian kemusnahan dan bencana besar, penghancuran rumah-rumah, pengusiran ribuan wanita, orang tua dan pemuda, kebuluran kanak-kanak hingga mati, serta penindasan maruah manusia secara terbuka di hadapan dunia moden abad ke-21. Alangkah hinanya kebebasan yang merampas hak hidup orang lemah di tanah airnya sendiri. Alangkah nistanya keadilan yang mengizinkan jenayah-jenayah ini dan mencari alasan untuk membenarkannya. Namun, kerana kebenaran tetap mengatasi segala-galanya, maka hati nurani orang-orang merdeka di timur dan barat telah tersentak. Suara orang-orang jujur, lelaki, wanita, anak-anak dan orang tua di seluruh dunia bangkit menentang pembunuhan di Gaza dan Palestin, yang telah menggoncang hati manusia, mencederakan jiwanya,
dan menghitamkan lembaran sejarah moden. Pemandangan tragis yang menyelubungi kita lebih 2 tahun ini menunjukkan kerosakan serius dalam struktur sistem antarabangsa dan kekacauan besar dalam dasar politik dunia. Kini, keamanan antarabangsa bergantung kepada imbangan kekuatan, perdagangan senjata, dan kepentingan ekonomi peperangan, jauh daripada timbangan kebenaran, keadilan, suara hati nurani dan logik akal yang adil yang Allah anugerahkan kepada manusia. Krisis-krisis ini membuktikan bahawa sistem dunia telah tersesat arah, mengamalkan dua standard, malah ratusan ukuran jika perlu, akibat penyakit moral dan kejatuhan etika keadilan antarabangsa, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan melainkan sebagai racun perkauman dan keangkuhan di bumi, yang sama sekali bertentangan dengan hukum keadilan mutlak yang telah ditegakkan oleh Islam dan semua risalah ilahi sebelumnya, serta diakui oleh para pemikir dan ahli falsafah besar, daripada Plato dan Aristoteles, kemudian Al-Farabi dan Ibn Rushdi, hingga ke falsafah Eropah moden, semuanya percaya kepada etika tanggungjawab dan suara hati nurani yang abadi. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan kepada negara-negara yang telah mengiktiraf negara Palestin dan menghormati keberanian mereka yang menggambarkan kebangkitan nurani kemanusiaan dan sokongan terhadap hak rakyat Palestin yang dirampas. Kami berharap pengiktirafan ini akan menjadi langkah konkret menuju pembentukan negara Palestin yang merdeka dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya. Hari ini, masyarakat antarabangsa sudah sedar bahawa penyelesaian dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan di rantau ini dan di dunia. Hadirin sekalian, ketahuilah bahawa apabila keadilan hilang, maka kezaliman akan menggantikannya. Bersama kezaliman, nilai-nilai akan lenyap, manusia kehilangan kemanusiaannya kerana kerakusan dan kepentingan duniawi yang hina. Apabila yang lemah dirampas haknya, dan yang zalim dimuliakan atas penindasannya, maka manusia menjadi sekadar angka tidak bererti dalam politik dan barang murah dalam ekonomi. Ketika itu, matahari kebenaran hampir terbenam, dan dunia menuju kehancuran moral yang bakal menjatuhkan sistemnya sebelum nilai-nilai dan akhlaknya musnah. Oleh sebab itu, Al-Azhar Al-Sharif, bersama Majlis Hukama Al-Muslimin dan Vatikan, telah melancarkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang bersejarah, yang kami tandatangani bersama sahabat kami, mendiang Pope Francis, di Abu Dhabi pada tahun 2019. Dalam dokumen itu, kami menjelaskan bahawa perdamaian bukan sekadar ketiadaan senjata, tetapi sesuatu yang positif, wujud dengan berdirinya keadilan. Keadilan bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain, tetapi kemenangan manusia atas hawa nafsu, ketamakan dan keinginan menguasai, yang telah menguasai kehidupan sosial, ekonomi, dan juga moral kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kini kecerdasan buatan, AI, telah menjadi salah satu kuasa yang mengubah dunia, dan kita mempunyai tanggungjawab moral untuk menggunakannya demi masa depan yang lebih adil dan saksama bagi seluruh umat manusia. Kita mesti sedar bahawa penglibatan nilai spiritual dan warisan agama dalam penggunaan teknologi baru ini bukan pilihan sampingan, tetapi tanggungjawab moral dan kemanusiaan besar. Kita kini berada di persimpangan tamadun, sama ada membiarkan teknologi ini memperdalam ketidakseimbangan moral dan sosial, atau menggunakannya sebagai kekuatan untuk memperbetulkan hala tuju kemanusiaan. Sebelum ini, kami telah memulakan usaha bersama mendiang Pope Francis untuk membentuk piagam etika kecerdasan buatan, tetapi disebabkan keadaan kesihatan dan kewafatannya, kerja itu tertangguh. Kini, pasukan bersama daripada Al-Azhar, Vatikan, dan Majlis Hukama Al-Muslimin sedang menyiapkan dokumen tersebut, agar ia menjadi rujukan etika dan kemanusiaan sejagat, yang menjamin hubungan yang seimbang antara manusia dan ciptaannya sendiri, serta memastikan bahawa AI kekal sebagai alat yang berhikmat kepada manusia, bukan senjata yang mengancamnya. Akhirnya,
Dunia hari ini sangat memerlukan keadilan yang mengembalikan ketenangan, serta hati nurani yang sedar bahawa walaupun kezaliman itu kecil, ia tetap percikan api yang mampu membakar keamanan di mana-mana tempat. Setiap kezaliman terhadap manusia adalah luka yang tidak sembuh dalam tubuh kemanusiaan. Dan dunia ini tidak akan bangkit semula kecuali apabila ia beriman bahawa keadilan adalah undang-undang tertinggi kehidupan, dan keamanan adalah hasil semula jadinya. Kesimpulannya, punca kerosakan dunia hari ini ialah pemisahan antara akhlak dan keimanan kepada Tuhan, iaitu apabila akhlak dikekalkan tetapi keimanan kepada Allah diketepikan. Apabila akhlak terpisah daripada asas agama ilahi, ia menjadi rapor dan mudah diseleweng, malah menjadi alat bagi kerakusan dan penindasan terhadap yang miskin dan lemah. Terima kasih atas perhatian anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.